Sekarang ni kita berada di showroom Mazda Sungai Besi by MN. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Tak ada ke boyfriend yang handsome, yang besar, boleh protect I? What the Hai semua, selamat datang ke Dry Hub. Saya Anne, live post anda. Ni lah boyfriend I, Mazda CX-5. Hari tu I dah review adik dia, sekarang ni I review abang dia pula yang handsome dan besar. Harga kereta ni bermula daripada RM143,300 hingga RM179,000. Total output untuk kereta ni adalah 188 PS dan 450 Nm of torque. Mazda CX-5 ni ada 5 variant dengan 4 transmission seperti Skyactiv G 2.0 liter, 2.5 liter, 2.5 liter turbo dan Skyactiv D 2.2 liter. In terms of design, Mazda CX-5 ni lebih kurang sama je macam Mazda CX-30. Sistem brake pun sama je, tak ada beza. Kalau korang nak tengok review Mazda CX-30, boleh singgah dekat kita punya account Drive Hub. Untuk wheelbase pula, Mazda CX-5 ni lagi besar 45mm daripada CX-30. Jumlah dia adalah 2700mm. Tyre profile dia adalah 225/55 dengan rim bersaiz 16 inci. Tapi yang variant 2.0 MID dengan 2.0 high tu pakai rim 17 inci, tyre profile 225/65. In terms of design, untuk Mazda CX-5 ni lebih kurang sama je macam Mazda CX-3.